Selepas berita Turnberg tersebar, Jeneral Rennenkampf dengan First Army dia cuba bertahan. Rennenkampf susun askar dia dari pantai Laut Baltik sampailah ke kawasan tasik besar Majurin Lake. Kat situlah Jerman datang menyerang. Sebab itulah sejarah panggil pertempuran ni A Battle of Majurin Lakes. Tapi masalahnya, moral askar Rusia masa tu dah memang jatuh. Diorang baru je dapat tahu tentera kedua hancur. Komander bunuh diri pula tu. Semua dah rasa, alamak, giliran kita ke lepas ni? Jadi pada 7 September 1914, Jerman mula serang. Sayap kiri Rusia kena basah teruk dengan serangan pantas Jerman. Supply line makin terputus, makanan dan peluru makin susah nak sampai. Jerman nampak peluang nak buat macam Turnberg ni. Rennenkampf nampak askar dia makin tersepit. Kalau lambat decide, dia boleh jadi macam Sezonov, kena kepung. Habis semua askar. Jadi dia kena decide cepat, nak lawan sampai habis atau nak undur. Dia pilih untuk undur. Tapi bukan undur dengan lari di tampukang. Dia atur pengunduran dengan disiplin. Soalannya sekarang, adakah kali ini Rennenkampf sempat lari atau kena kempung macam Sezonov? Jawapan dia ada di part 3.